Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Terima kasih dah singgah di channel saya. Hari ni hujung tahun 31 Disember dan kami saya, wife, isteri Azuri, Awin, Chasha dan family Syahira, Wan, Arish dengan Aira dan Aidin. Kami sekarang berada di Satun, Thailand. So semalam gerak daripada rumah, naik ke KL Sentral, dan ambil kereta api ETS ke Padang Besar jam 10.50 dan sampai pagi tadi pukul 4.30 di Padang Besar, dan kami ambil transport ke masjid untuk solat subuh di masjid Salahuddin Ayyubi Padang Besar. Dan lepas tu kami terus ke XCQ untuk cap pasport. Tak ada orang, kosong, tak ramai. Dan ingat dalam setengah jam ni dah settle lah pasport Malaysia. Lepas tu tunggu van daripada Abang Travel tu, ambil di border Malaysia untuk ke border pasport punya, immigration punya office. Dan tu stamp tak sampai 10 minit dah settle. So then naik van dan kami sekarang singgah berhenti breakfast sebab dekat area sana tak ada breakfast. So, tadi pun makan roti alas je. Lepas subuh tu roti alas, makan roti alas perut. Lepas tu sini barulah breakfast. Ada sup semua-semualah. So lepas ni kami akan ke Pekan Satun lah, dia punya downtown kot, untuk maybe pergi lawat sekitar lah di masjid semua lah sebelum petang ni kita akan check in hotel lah. So apa-apa, jom ikut saya. Saya tarik. Sekali je, Aris. Okey, dah sampai dekat masjid. Apa nama masjid tu? Masjid dia macam masjid di Palestin tu, Masjid Al-Aqsa. Kubah dia punya kubah warna gold semua tu. Okey, dah sampai dekat museum Ruden. Actually dia punya rumah Gubernur lama, tapi dia convert jadi museum. Dia dah tak pakai sekarang. Jom kita tengok masuk dalam. Dah sampai dekat pantai Patam restoran kat tepi laut, makan Siam punya seafood lah, tom yum semua tu lah. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari kedua kami di Satun, di Pak Bara. Hari ni dah ada di Pak Bara. Semalam lepas pergi museum, pergi tu semua, kami gerak ke
makan di tepi laut ni. Then terus ke Pak Bara lah. Lepas tu petang-petang tu kita orang pusing-pusing dekat-dekat sini je lah. Dan malam kita orang makan dekat betul-betul depan resort ni, dia ada macam pasar malam, semua pasar malam. So best juga lah. So hari ni kita nak pergi breakfast. Lepas tu nanti kita pusing-pusing sekitar Pak Bara ni. Okay, lepas breakfast, nice breakfast dia. Ada nasi goreng, ada bubur nasi, lepas tu ada rasa Thailand, dan ada juga kuih-kuih lah. So hari ni kami akan pergi ke cave, ada satu cave dengan waterfall. Waterfall tu orang cakap cantik lah. And then after that pergi lunch, and then sepatutnya kami pusing-pusing dekat Pak Bara ni, dekat naik market tu. Tapi semalam dah pergi dah. So tengok macam mana hari ni, macam mana tempat yang kami belum pergi lagi yang suggested lah. So petang semalam pun dah cover 2 days punya itinerary. So petang ni mungkin tengok macam mana. Kalau ada tempat yang menarik yang boleh visit, kita orang minta Pak Lang hantar lah. Sebab kami ambil package private tour. So dengan ni, so timetable dia semua tu is up to us lah. Sekarang ni pun dah pukul 8. So santai-santai breakfast biasalah. Travel budak-budak kan boleh cepat sangat pun. So jom kita ke gua dan juga ke waterfall. Kalau Palang sini, lain pada gua dengan air terjun tu, mana lagi orang lagi? Coffee Orange. Tu ada dalam itinerary lah. Lepas tu mana lagi? Sebanyak di Setun ni, dia berjalan, jadi kau ni bukan kata shopping dalam pada. Tempat-tempat macam ni. Jalan lah. Tempat shopping tu ada? Shopping tak ada. Tak ada satu nak. Dia satu dan korak. Itulah Palang kata mau tidur Pak Bara satu malam. Haknya yang banyak beli lah. Kita berjalan Coffee Orange, nak tuju naik balik ke Haknyai. Itu tidur Haknyai. Haknya yang banyak lah tempat shopping lah. Shopping. Okey, dah sampai dekat Urai Tong Cave. Jom kita masuk dalam tengok. Slow. Hop, slow.
Slow sayang. Pegang-pegang di akar dia. Ada ikut bawah ni. Okay, dah habis melawat gua. Naik sampai ke atas tu, observation tempat tu. Okay lah, berpeluh exercise pagi-pagi. Ya orang pun hari-hari pun naik atas sampai. Adik pun naik atas. Yang kita pergi van, lepas tu kita akan ke waterfall pula. Đây Văn Gấp đi nói chuyện vậy mấy Okay, dah sampai dekat Wong Sai Tong waterfall, air terjun. So masuk entrance 200 baht dewasa, kanak-kanak tak kena. Oh, yang kita pusing-pusing. Katanya boleh mandi tapi kami tak bawa baju pun. So je lah pusing-pusing.
Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. Okay, dah sampai dekat kafe untuk makan-makan tengah hari. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Air itu setuju. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Okay, dah pukul 5.30. So balik tengah hari dah pukul 2. So lepak-lepak bilik. Lepas ni nak pergi tempat pasar malam semalam yang tepi laut tu. Lepas tu nak pergi Park Bara Viewpoint. Then lepas tu mungkin cari dinner kot. One of the seafood restaurant kat tepi pantai tu. Nak pergi makan, nak cari makan, nak cari restoran seafood kot. Bagi dia pusing-pusing, nampak ada tanda halal tu.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari ketiga kami di Pak Bara ni. So hari ni hari kami akan balik ke Malaysia lah. Tapi petang. Train daripada Padang Besar tu pukul 5 petang, which is pukul 4 petang Thailand lah. Sepatutnya pagi ni kami akan bersih-bersih di Satong, makan tengah hari, lepas tu baru ke Padang Besar. Tapi sebab nak shopping, dah bincang dengan Pak Lang semalam, kita pagi ni kita lepas breakfast je kita akan terus ke Hat Yai, Hat Yai Central tu untuk shopping. Paling kata dia 2 jam je daripada sini. Lepas tu maybe sampai pukul 9.30, 10 macam tu. Then kita shopping probably 2 jam. And then pergi makan tengah hari. Dan by pukul 1 tu kami dah kena gerak ke border, immigration punya di Padang Besar tu. So daripada Hat Yai ke border tu dalam 1 jam saja. So kita jaga sampai dekat border dalam pukul 2 petang. So sempatlah cross border sebab takut ramai orang, so kita cross border awal dan ke Padang Besar dan terus ke KTM. So sebelum tu kita breakfast dulu. Dah sampai Central Festival Hat Yai. Katanya one of the biggest shopping mall dekat Hat Yai. Baru pukul 9.30. So dia buka pukul 10, tapi saya boleh masuk. Jomlah kita masuk dulu lah. Hai, kita dah sampai dekat sempadan immigration checkpoint Padang Besar. So berhenti dekat 7E. Kalau memang kita hari singgah 7E ni beli burger tu, burger halal dalam pack tu. Budak-budak tu biasalah beli teh ais lah. So sekarang ni last shopping dekat Thailand di sempadan ni. Lepas ni kita akan gerak masuk cross border ke Malaysia lah. Then kereta api ke KL dalam pukul 5. Terus sekarang ni dalam pukul 1.30, 2.30 lah. So nak cross border tu hopefully tak panjang. And then kita akan sampai di stesen tu dalam pukul 4, 3.30, 4 lah.
So rasanya ini saja video untuk kali ini. I harap anda enjoy the video. So sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.